UPM Negeri Selangor mengharapkan agar stesen-stesen trik ini dapat dipelihara lah dengan bantuan daripada kementerian, daripada akaunten negeri, dengan bantuan-bantuan dari segi mungkin kewangan, ya, untuk kita kekalkan dan meneruskan boleh dikatakan sebagai tempat bersejarah dah ni. Antara tempat stesen trik yang kita ada juga yang berumur 100 tahun lebih, ya. Jadi harapan saya lah sebagai timbalan, penguataan untuk stesen trik di Selangor ni dapat disediakan dengan kadar segera lah.